Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kita nak try stek batu di kebun sawit. Tengok berapa jarak dia ni. Tampak 5 meter depan. 4 meter, 5 meter, 2 meter, 1 meter, 3 meter, 600, 400, 300, 200, 300, 200 ini. Kita ada 100. Ada ni. Gali. Kita gali ada tak? No boleh tak ada. Tu. Hijau. penghancur batu. Hancur. Betul? Bukan. Bukan pula. Ya. Ya ke? Dalam ke timbus? Ada tombang batu dia. Dia pijak kuat sangat tu. Tombang ke patah? Tengok ni. Kita dah baca je, tengok jap mana pucuk dia. Tombang jauh. Coba. Empat 40. Boleh lah kita jumpa batu 40 Okey, kita dah cerap. Kita bersihkan, nampak kan spray tanda. Tu. Semut. Okey. Kita punya GNS baru 200 meter ngambil. Tapi kita berada di kebun sawit cek batu So siapa-siapa nak cek batu boleh ni kontak ni Jod. Nampak. Nampak. Dia tanda batu. Nampak. Dia bersihkan batu apa. Mantap So kau nak cek batu boleh kontak Jod ni. Nombor nanti aku letak kat kepala. Syarat jangan gemuk. Syarat janganlah nanti orang gemuk tak nak cek batu. Kau ni aduh. Okey tu kita dah tanda. Okey mantap.